Biasanya kalau orang stroke ni dia akan bekak kaki, dia akan bekak tangan, hak alik stroke tu lah. Jadi kita ni tak ada nyakit gitu. Bila kita tanya doktor sebab apa benda ni jadi, dia pun ya sebabnya orang stroke ni dia jadi kurang jalan, jadi kurang belakang, menyebabkan darah jadi kopuk, penyumbatan darah, tak tahu darah ko rana deh dia jadi bekuk. Tempat stroke tu lah. Jadi kita tak jadi gitu. Mungkin sebab kita ni kuat jalan. Walaupun kita stroke, anak bawa kita naik motor, jalan pergi mari, lepas tu turun pada motor jalan nyuk-nyuk, biarlah stroke pun. Biarlah tangan tak boleh hakak pun gitu. Tak tahulah kerana lebih kurang.